Penasihat khas PMX. Betul hari ni, guys. Jangan sokong pemimpin yang zalim. Salah betul-betul. Jangan. Saya cakap ni pun, bukanlah aku suruh kau membabi buta, sokong siapa-siapa. Tak ada, kita nak selamatkan negara. Negara dah tergadai dah, takkan tak nampak. Kat mana otak tu? Dah tergadai dah. Saya minta satu je, orang Melayu bersatu je. Sebab ini yang Tun minta, orang Melayu bersatu untuk kita menang, ambil balik kuasa politik. Selamatkan balik tanah Melayu ni. Orang marah. Kuih marah, babi marah, semua marah-marah. Lepas tu nak bertempur. Kan bodoh tu. Kita nak menang dalam kotak undi. Tolak PH, tolak UMNO, tolak DAP ni semua tolak ni. Tak nampak lagi? Kalau kita fikir misi selamatkan negara, kita akan nampak, kita akan faham. Tapi kalau kita tak fikir misi selamatkan negara, kita tak akan nampak. Kita tak akan nampak. Contoh macam ni ya. Secerita 10 hari bulan. 10 hari bulan saya dah buka, 11 hari bulan tu pun saya dah buka. Pasal Azam Belen, Azam Baki. Semua orang tahu dia ni ada kes. Dia ada kes tengok apa yang dia buat pada Albert. Semua orang tahu pendedahan yang edisi Sasat keluarkan, apa yang Albert dedahkan. Semua orang tahu benda ni. Kontrak tak sambung, pencet. Saya bagi tahu itu apa? Dapat info Azam Belen akan dilantik sebagai penasihat khas PMX. Saya bagi tahu kan? Betul tak? Penasihat khas PMX. Mengapa polis tidak mengambil tindakan dengan menahan peserta? Sampai sekarang tak ada tindakan diambil. Tak ada. Terbaru ni katanya nak siasat Azam Belen lah. Nak siasat. Boleh nak siasat Azam Belen, laporan yang dibuat oleh siapa ni? Albert T. Guys. Ni semua wayang tinggi guys. Sebab apa? Polis akan siasat Azam Belen. Bluetooth disconnected. Lepas polis siasat Azam Belen, tak ada kes lah. So Azam Belen akan dilantik sebagai penasihat khas PMX. Korang kena tengok game ni. Tengok the bigger picture. Tu yang dia orang marah dengan Sir tu. Tu yang dia sekat Sir tu. Tu yang dia koyak dengan Sir. Sebab dia orang tak boleh tahan. Apa Sir cakap ni dia orang tak boleh tahan. Sededahkan itu hari. Hari ni berita dah lapor dah. Bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Tan Sri Azam Baki dijangka akan dilantik sebagai penasihat khas kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maklumat itu dikongsi seorang pemerhati yang menyatakan lantikan berkenaan dikatakan bertujuan memperkukuh usaha memerangi rasuah dan salah guna kuasa dalam agensi penguatkuasaan utama negara. Menurut pemerhati, peranan berkenaan didakwa merangkumi pemantauan terhadap beberapa entiti penting termasuk SPRM, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Tambahnya, tawaran berkenaan difahamkan telah dikemukakan oleh Anwar, namun keputusan akhir masih terletak pada Azam sama ada mahu menerima atau menolak pelawaan tersebut. Jelas pemerhati sekiranya Azam bersetuju, beliau dijangka memulakan tugas bagi jawatan berkenaan bermula 1 Jun ini. Terdahulu, kontrak Azam sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM tamat secara rasmi 12 Mei lalu selepas menabur khidmat selama 42. So, sudah cakap awal kan? Tak berapa angkat. Sudah cakap awal kan? Sudah cakap awal dah. Kes kedua adalah melibatkan laporan yang telah dibuat oleh penama Albert T pada 13 hari bulan Mei 2026 mengatakan bahawa beliau telah terima ugutan daripada Tan Sri Azam Baki. Okey, kalau kita ingat balik, beliau kata aduan itu telah diterima melalui peguam dia yang mengatakan Tan Sri Azam Baki telah ugut dan siasatan di bawah Seksyen 506 sedang berjalan, di mana 2 orang saksi telah dirakam percakapan, iaitu pengadu sendiri Encik Albert T dan juga peguam yang dikatakan. Okey,
Tentang siasatan akan dirujuk kepada ke Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan dan nasihat selanjutnya. Guys, Azam Baki nak dilantik. Dia nak dilantik. Jadi bila dia nak dilantik, dia nak dilantik sebagai penasihat khas PMX. Kabinet jangan sembunyi belakang PMX. Dia nak dilantik sebagai penasihat khas. So dia ada kes 506 ugutan. So sebelum dilantik, dia kena settlekan dah dulu benda ni. Baik, ini laporan yang baru kami terima. Polis akan memanggil bekas Ketua Pusuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki dalam masa terdekat bagi membantu siasatan kes ugutan terhadap seorang ahli perniagaan dikenali sebagai Albert T. Albert T sebelum ini mendakwa Azam pernah mengugut, menghalang dan menganiayanya ketika dia cuba mendedahkan dakwaan skandal rasuah yang membabitkan beberapa ahli politik berprofil tinggi di Sabah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk M. Kumar berkata, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Kesesaan selepas. Ini berita. Dengar saya cakap ni. Jangan percaya. Dengar, fikir betul tak? Buat tip macam Sir ajar ni. Ni aku nak ajar ni. Sir. Cikgu kan? So, berita lapor. Azam Baki akan dipanggil untuk siasatan dalam masa terdekat. Sudah bagi tahu awal, Azam Baki akan dilantik sebagai penasihat khas PMX. So, dia ada kes. 506, Albert T buat report. So, sekarang ni, laporan berita tadi bagi tahu, dia kemungkinan besar akan dilantik pada 1 hari bulan Jun. So, sekarang ni ada baru 26 hari bulan. So, polis bagi tahu akan dipanggil dalam masa terdekat. So, bermakna, dalam minggu ni, dia akan dipanggil untuk ambil siasatan. Dan kemudiannya, polis akan bagi tahu, rujuk kepada pendakwa raya. Pejabat Peguam Negara kan, Pejabat Peguam Negara, Zahid punya kes DNAA. Peguam Negara bagi tahu, tak ada kes. So, bila Peguam Negara bagi tahu tak ada kes, 1 hari bulan Azam Baki dilantik sebagai penasihat SPMX sebab dia tak ada kes. Nampak tak ni? Media lapor, ya. Kau tengok the bigger picture ni. Plot ni. Tengok plot semua. Tengok besar lagi. Kena fikir. Memang kena fikir lah. Jangan jadi kambing. Ni bukan kepala kain. Dapat? Faham? Nampak tak ni? Saya tunjuk kat korang ni. Nampak tak? Nak dilantik, tak bolehlah ada kes. So, polis akan siasat. Peguam Negara akan bagi tahu tak ada kes. Jadi, bila dilantik, sebab Peguam Negara bagi tahu tak ada kes. Kalau ada kes, nak lantik penasihat susah lah. Faham, guys?